Hai, Akmal Saleh. Hello. Okey. Ini saya Salim Iskandar. Kak Akmal Saleh kalau tak kenal, saya adalah juga blogger para pukari. Akmal boleh tanya dekat orang-orang lama UMNO lah ya. Siapa saya dan apa telah saya buat untuk UMNO dulu. Jadi kalau dalam isu Akmal bawa sekarang ni, saya pun mempunyai hak untuk bersuara lah ya. Jangan marah tu Akmal ya. Abang Salim ni nak cerita sikit lah kan. Pasal tengok pada Akmal punya movement semalam, Akmal sedang mengambil kesempatan ya. Apa nama dia, sebab saya tahu Akmal ni ada orang remote control kat belakang kan, duduk kat Dubai kan. Orang tu duduk Dubai agent PM katanya dalam UMNO, kita tahulah dia tahu kan. Bukan nak tuduh, tapi itulah cerita yang kita dengar dan kita dapati. Dan di kala sekarang Akmal tiba-tiba nak tarik sokongan, sedangkan tak nampak pun something yang membuatkan Melayu hilang kuasa ke apa ke. Akmal tarik sokongan semata-mata kerana Akmal nak jual nama Datuk Seri Najib. Kata dia tak dapat keadilan apa semua. Akmal macam ni ya. Apa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib itu urusan mahkamah, dan keluarga Najib berhak untuk meminta pengampunan penuh terhadap Datuk Seri Najib. Itu cerita lain. But yang pastinya Akmal, kau bukan budak bosku. Itu aku boleh pastikan. Okey? Sebab aku pernah kerja dengan bosku, okey? Orang pun tuduh macam-macam apa semua kan. Dan betul ya, memang aku pernah berkhidmat dengan bosku. You are not, brother. Jadi kau ambil kesempatan sekarang ni because kau nampak PAS tu dah pergi solo dah. Jadi remote control daripada Dubai tu bagi tahu, cepat join sekarang ni. Go. Kau mulakan wave tu. Tapi sayangnya wave kau ni, dia datang dan memakan diri kau. Tahu? Kau ni macam, nampak macam tiba-tiba nak melompat tu pasal apa Akmal? Akmal, aku nak ingatkan kau, PAS bukan sekali dua tipu tau, 3 kali tau. Dia menikam belakang UMNO. Bukannya 1-2 kali, banyak kali. I mean, kalau 1-2 kali kena tak apalah. Ini dah banyak kali dah ni kan. Dan tiba-tiba sekarang ni kau nak join dengan PAS. Tiba-tiba kau nak join dengan PAS. Konon-kononnya PAS pun nak buat muafakat nasional. Lepas kau join je, PAS lompat pergi dengan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Sebab kita dengar semalam pun dah ada 2 wakil tertinggi yang pergi jumpa dengan Datuk Seri Anwar kan. Dia orang jumpa berbincang sebab nak join dengan kerajaan perpaduan. Jadi kau melompat tak kena time sekarang ni. Ini bukan cerita umdap ke, pandap ke, kundap ke kan. Bukan. No. This is story about ada orang tak sabar nak jadi Perdana Menteri dah tu. Dah duduk kat Dubai lama sangat dah tu kan. Duduk kesepian kat sana kan. Dia pun nak rasa juga. Dia kata kan, takkan bapak aku je rasa, aku pun nak rasa juga. Okey lah. So, jangan buat wayang lah Kemal. Ini Abang Salim cakap. Abang Salim ni kan, walaupun tidak berada dalam UMNO ni, tapi sampai hari ni, Abang Salim punya kasih pada UMNO tu tak boleh nak buang lah. Dia memang ada. Tapi bila tengok orang macam kau ni, jenis jadi remote control ataupun jenis jadi puppeteer kan, ataupun jadi puppet untuk your master tu, tak best lah bos. Tak syok. Kemal, letak jawatan je lah Kemal. Menyampah tengok muka kau. Bodoh.